Hai dek, saya di sini. Okey, saya nak mengulas sedikit mengenai satu artikel di dalam Malaysia Gazette yang memaparkan wajah Datuk Seri Rafizi Ramli. Saya pun ada tengok video semalam apabila Datuk Rafizi Ramli bercerita mengenai kebiadaban Ramanan. Ramanan tiba. Kenapa saya pun kadang, apabila saya terdengar saja nama Ramanan, automatik saya nak menyanyi, Ramanan tiba. Kebongkakan Ramanan apabila beliau menegur ataupun kononnya memohon ampun dan maaf kerana ingin menegur Perdana Menteri kerana kesilapan Perdana Menteri melantik Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi. Wow. Dan tajuk berita online ini ialah Anwar sudah terikat dengan beberapa orang seperti Ramanan. Okey. Maknanya Ramanan ini mempunyai sesuatu lah sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim macam terikat lah. Itu maksud Rafizi. Dan bukan setakat Ramanan, ada lagi beberapa individu yang orang kata ayat very simple lah. Anwar ini telah dipegang. Saya tak nak sambung lah, kan. Itu perumpamaan kalau di sebelah utara lah, kan. Jadi Datuk Seri Rafizi Ramli mengatakan, yalah sekarang ini serangan bertali arus terhadap beliau, kecaman ataupun naratif yang mengatakan beliau menteri gagal merajuk, menyerang parti dan sebagainya. Okey, ini apa yang Datuk Seri Rafizi Ramli perkatakan, dan saya melihat serangan-serangan ini seperti dirancang. Pada hari konvensyen itu sendiri ada mesyuarat cabang Ampang di mana ada satu usul tidak percaya, usul untuk menggugurkan Datuk Seri Rafizi Ramli sebagai ketua cabang, tetapi gagal, tuan-tuan, gagal. Gagal. Ini satu, dan Datuk Seri Rafizi Ramli sendiri sudah menghidu perkara itu dan beliau tidak menghadir. Beliau tidak menghadir diri di persidangan itu kerana beliau sendiri ada mengatakan yang beliau sudah tidak ada hati lagi, sudah tawar dengan PKR. Saya pun heran juga kucing saya ni, kenapa dia terlalu agresif dengan ni. Duduk. Dia manja, tuan-tuan. Oyin, nama dia Adidas. Habis baju saya ni, tengok ni. Bulu-bulu kucing ni. Okey. Berbalik kepada artikel ini, ialah Ramanan dilihat semalam seperti ada restu lah. Kerana saya sendiri ada beberapa konten saya menunjukkan yang pemimpin-pemimpin kanan yang lain tidak mengecam Datuk Seri Rafizi Ramli secara terus di convention seperti apa yang dibuat oleh saudara Ramanan. Tapi yang terbaiknya kita nampak ada seorang ahli parlimen, Hasan Karim, bangun menyanggah Ramanan sehingga Ramanan merasakan, this is my floor, let me speak. Jai. You can speak. Nobody want to listen. Kalau bahasa orang utara macam Mak Saleh, you can speak. Go to hell, dia kata. Mak Saleh lah, kan. Biasalah saya duduk di London, Mak Saleh cakap macam tu bagi saya normal. Tidak ada apa yang salah lah. Okay? Jadi Rafizi mengatakan apa yang dilakukan oleh saudara Ramanan semalam itu yang terbaik. Lagi banyak Ramanan membuka mulut, lagi banyak kehancuran parti PKR. Ya, kita melihat bila saya sendiri beberapa konten saya mengenai isu Ramanan ini. Komen-komennya semuanya menyebelahi Datuk Seri Rafizi Ramli, bukan Ramanan. Itu yang saya kata, cumalah adalah seorang ketua cabang Wan Botok tu memang nak buat macam mana lah, kan. Dia memang bagi saya low class lah, kan. Nanti dia dengar apa saya cakap ni, dia buat konten lagi kat saya. But bagi saya, you buat P because you are not my level. Tu je, kan. Lekeh sangatlah. Okey. Jadi Rafizi mengatakan apa yang dilakukan oleh Ramanan ini
akan menjadikan PKR, orang kata apa, akan menjadi lebih teruk lah tuan-tuan. Yalah, Saudara Rafizi Ramli sendiri memujilah Hasan Karim dengan mengatakan yang mereka faham mengenai adab, jasa, sumbangan, perjuangan dan pengorbanan. Saya pun sendiri melihatlah Ramanan ini macam terlebih-lebih lah tuan-tuan. Dia sendiri pun gagal. Gagal dalam MIC. Dia bukan pemimpin yang hebat di dalam MIC. Tapi dikutip oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekarang ni beliau harus menonjolkan yang dia mesti hebat. Dia mesti mempertahankan parti. Ini parti kita. Cai. Jadi, ya, bagi saya lah, ramai yang bercakap dekat saya lah, ni DSA, lingkup PKR ni kalau Ramanan ada. Kerana saya melihat juga otai-otai lama, bekas ketua cabang, salah seorangnya di Kedah, dia kata walaupun dia tidak bersetuju dengan Rafizi yang menyerang secara terbuka, tapi dia tidak akan sanggup menggadai maruah beliau untuk menjilat Ramanan. Ada tuan-tuan, ada seorang bekas ketua cabang di Kedah. Tuan-tuan boleh carilah. Bagi saya, dia ni lain macam kan. Saya ingat dia suka dengan Ramanan. Ramanan tiba, ya marhaban Ramanan. Suara tak keluar. Okey. Namun begitu, apa yang menarik di dalam artikel ini, Datuk Seri Rafizi Ramli bercerita mengenai Ramanan, yang sebenarnya Ramanan ini bukanlah calon yang nak diletakkan di Sungai Buloh. Calon yang nak diletakkan di Sungai Buloh adalah Siva Rasa, iaitu penyandang PKR. Tetapi Ramanan ini timbul, dan Datuk Seri Rafizi Ramli sendiri menyatakan yang dia tak berkenan dengan Ramanan kerana beliau tidak mahu mengisytiharkan harta. Salah seorang daripada pemimpin yang tidak mahu mengisytiharkan harta, tetapi boleh menjadi calon PKR, dan bertanding di Sungai Buloh. Jadi, Datuk Seri Rafizi Ramli sendiri bercerita mengenai ketegangan di antara dia dengan Anwar Ibrahim, sampai nak mencalon last minute itu belum ada lagi keputusan di antara mereka berdua. Tetapi akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bergenang mata, memegang lutut Rafizi, kata bagilah, dengan keras sangat. Dan Datuk Seri Rafizi Ramli sendiri mengatakan tak apalah, kalau begitu maknanya carry on. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh melantik Ramanan memegang apa-apa jawatan dalam parti dan memberi jawatan dalam kabinet. Namun begitu, setahun selepas rombakan kabinet, tiba-tiba dilantik menjadi timbalan menteri. Dan sekarang ini, naik presiden dan juga menteri sumber manusia, KESUMA ataupun KESUM. Jadi ada yang mempertikaikan Datuk Seri Rafizi Ramli menceritakan apa yang berlaku di antara dia dengan Anwar Ibrahim. Bagi saya tak ada masalah, kerana dia nak bercerita apa yang berlaku, dan benda itu bukan satu benda yang fitnah. Ada saksi, kononnya ada saksi. Okey, apapun saya bersetuju dengan Datuk Seri Rafizi Ramli, di mana lagi banyak Ramanan membuka mulut, lagi banyak kerosakan terhadap parti PKR. Cai.